Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke video pembelajaran Aquascape. Di dalam video ini, pelajar akan belajar tentang langkah-langkah menghasilkan aquascape dengan teknik yang betul. Langkah pertama, sediakan akuarium yang bersih. Kemudian, masukkan pasir atau substrat sebagai asas lantai akuarium. Ratakan substrat menggunakan spatula mengikut bentuk lanskap yang dikehendaki. Seterusnya, letakkan tunggul kayu mengikut tema susunan. Tunggul kayu berfungsi sebagai struktur utama atau fokus dalam reka bentuk aquascape berdasarkan tema yang diingini. Selepas itu, susun batu di sekeliling kayu mengikut kreativiti bagi membentuk rupa semula jadi seperti kawasan sungai, bukit kecil atau dasar habitat ikan. Selepas itu, semburkan sedikit air di permukaan pasir agar pasir berada dalam keadaan yang lembap. Kemudian, tambahkan tanaman akuatik seperti pokok anubias. Tanaman ini diletakkan pada bahagian yang sesuai bagi menambahkan nilai estetik dan mewujudkan suasana akuarium yang lebih hidup. Batu kecil berwarna putih juga boleh ditambah sebagai hiasan bagi mencantikkan komposisi susunan. Tambahkan tumbuhan akuatik yang lain mengikut kesesuaian. Setelah susunan siap, masukkan air secara perlahan-lahan supaya pasir, batu dan tanaman tidak mengalami perubahan kedudukan dan mengurangkan kadar kekeruhan air. Akhir sekali, pasang penapis bagi menapis air yang keruh. Seterusnya, lampu dipasang di bahagian atas akuarium bagi menambahkan kesan visual yang lebih dramatik. Kesimpulannya, penghasilan aquascape memerlukan perancangan tema, pemilihan bahan yang sesuai serta kreativiti susunan yang kemas dan menarik. Dengan teknik yang betul, akuarium bukan sahaja menjadi cantik, malah dapat menyediakan persekitaran yang baik untuk ikan dan tumbuhan akuatik. Sekian, terima kasih.